Patutlah ramai masa keliru benda ni semasa sa'i. Jom tengok mana betul dan salah bila buat ibadah sa'i. Sa'i mula di Bukit Marwah. Sa'i bermula di Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Pastikan dahulu ibadah tawaf telah dilaksanakan dengan sempurna. Ramai yang ingat ulang alik dari Sofa ke Marwah dikira satu. Tapi sebenarnya dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dikira satu pusingan. Daripada Bukit Marwah ke Bukit Sofa dikira dua pusingan. Jemaah lelaki tak perlu beri anak sepanjang perjalanan. Jemaah lelaki hanya perlu pelari anak di lampu hijau sahaja. Penat sungguh, tapi Alhamdulillah selesai juga ibadah sa'i dengan sempurna. Lepas ni bergunting, bertahalul. Lepas tu nak pergi berehat sekejap lah kat hotel. Alhamdulillah, hotel pun dekat dengan masjid. Haja nak merasai hotel 5 bintang dengan harga rahmah. Jom ramai-ramai ambil pakej Rahmah Tower kami. Pakej limited sehingga awal bulan 10 sahaja tahu. Nak tahu detail pakej? Komen umrah sekarang.